ingin membentangkan tentang tokoh psikologi terkenal iaitu Lawrence Colbert. Lawrence Colbert ialah seorang ahli psikologi perkembangan yang terkenal dengan teori perkembangannya tentang perkembangan moral. Beliau memperolehi ijazah PhD dari University Chicago pada tahun 1958 dan banyak mempengaruhi teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Sepanjang kejayaan Colbert berkhidmat sebagai profesional di University Chicago dan University Harvard, sumbangan utamanya ialah pembentukan teori perkembangan moral yang dibina melalui kajian menggunakan dilema moral seperti dilema Hans. Teorinya menjadi antara rujukan yang paling penting dalam memahami bagaimana manusia membuat keputusan moral. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi perkembangan moral. Menurut perspektif Lawrence Colbert, perkembangan moral merujuk kepada proses di mana seseorang individu membentuk sistem nilai, kepercayaan serta piawaian tingkah laku untuk menentukan apa yang dianggap betul atau salah, serta baik atau buruk. Dengan kata lain, perkembangan moral menjelaskan bagaimana manusia membuat keputusan moral. Colbert menjelaskan perkembangan moral melalui konsep utama ialah penaklukan moral. Dalam teori ini terdapat dua aspek penting. Pertama ialah sumber struktur kognitif. Ini bermaksud perkembangan moral seseorang bergantung pada tahap perkembangan pemikirannya. Semakin matang cara seseorang berfikir, semakin kompleks cara mereka menilai situasi moral. Kedua, dilema moral. Colbert menggunakan cerita atau situasi yang mengandungi konflik moral, contohnya dilema Hans, untuk mengkaji bagaimana seseorang memberi alasan terhadap tindakan mereka. Daripada alasan ini, beliau menentukan tahap perkembangan moral mereka. Secara keseluruhannya, teori Colbert ni menekankan bahawa perkembangan moral bukan tentang apa keputusan kita, tetapi mengapa kita membuat keputusan tersebut. Selain itu, Lawrence Colbert membagikan perkembangan moralnya kepada 3 tahap. Pertama ialah pra-konvensional, individu yang membuat keputusan berdasarkan ganjaran dan hukuman. Kedua, konvensional, keputusan moral yang dibuat untuk mematuhi peraturan dan menjaga hubungan sosial. Ketiga, pasca-konvensional, individu menilai tindakan berdasarkan prinsip moral dan keadilan yang lebih tinggi. Semakin matang seseorang, semakin tinggi tahap penaklukan moral mereka. Seterusnya, Lawrence Colbert mempunyai 6 peringkat, iaitu peringkat pertama ialah orientasi, ketaatan, dan hukuman. Pada tahap ini, seseorang membuat keputusan moral semata-mata untuk mengelakkan hukuman. Mereka melihat sesuatu tindakan sebagai betul hanya kerana mereka tidak mahu dimarahi dan dihukum. Peringkat kedua pula ialah orientasi individualisme, pertukaran dan pertukaran. Di peringkat ini, individu mula memahami bahawa orang lain juga mempunyai kepentingan masing-masing. Keputusan moral dibuat berdasarkan apa yang membawa manfaat kepada diri sendiri dan kadang-kadang pertukaran atau kau tolong aku tolong kau berlaku. Peringkat ketiga ialah orientasi mengutamakan hubungan baik, iaitu individu bertindak untuk mendapatkan penerimaan dan penghargaan daripada orang sekeliling. Mereka ingin melihat sebagai baik yang membuat keputusan moral untuk menjaga hubungan. Peringkat keempat pula ialah orientasi mengekalkan ketenteraman sosial. Pada tahap ini, seseorang mematuhi undang-undang, peraturan dan autoriti demi mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat. Apa yang betul adalah apa yang mereka menyokong sistem sosial. Seterusnya, peringkat kelima ialah orientasi kontrak sosial dan hak individu. Individu mulai menilai undang-undang secara lebih kritikal. Mereka sedar bahawa peraturan dibuat untuk melindungi hak manusia dan jika undang-undang tidak adil, ia boleh dipersoalkan atau diubah. Peringkat terakhir ialah peringkat keenam, ialah orientasi prinsip etika universal. Ini merupakan tahap moral yang paling tinggi. Keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip etika yang etika sejagat seperti keadilan, kesamarataan dan penghormatan terhadap maruah manusia. Individu berpegang pada prinsip ini walaupun ia mungkin bercanggah dengan undang-undang atau pendapat majoriti. Saya ingin membentangkan perkaitan Lawrence Colbert, situasi yang sesuai dan tingkah laku yang sesuai. Pertama, peringkat pra-konvensional. Pada peringkat pertama ini, kanak-kanak biasanya berumur 4 hingga 7 tahun. Mereka berkelakuan baik bukan kerana memahami nilai moral, tetapi kerana takut dihukum atau ingin mendapat ganjaran. Contoh situasi, seorang murid mencenteng dinding dan guru menegur dengan lembut serta memberi amaran. Tingkah laku sesuai, kanak-kanak berhenti mencenteng kerana takut dimarahi atau dihukum. Pada masa yang sama, guru boleh menggalakkan tingkah laku dengan memberi pujian dan ganjaran seperti pelakat bintang jika mereka menjaga kebersihan kelas. Bagi peringkat kedua, peringkat konvensional, peringkat ini biasanya berlaku dalam kalangan murid sekolah rendah. Kanak-kanak mula memahami bahawa peraturan wujud untuk menjaga keharmonian bersama dan mereka ingin disukai serta diterima oleh orang lain.
Contoh situasi, kanak-kanak membantu rakan yang jatuh atau berkongsi alat mainan bersama kawan. Tingkah laku sesuai, kanak-kanak menunjukkan empati setiap bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan kelas. Sebagai contoh, mereka membuang sampah ke dalam tong sampah, disuruh kerana dipahami tindakan yang betul. Seterusnya, pada peringkat ketiga, peringkat pasca konvensional. Peringkat ini, kanak-kanak yang lebih matang mula berfikir secara kritikal tentang nilai moral dan keadilan. Mereka bukan saja mematuhi peraturan tetapi juga memahami sebab di sebalik peraturan itu. Contoh situasi, ketika bermain, guru tidak berada di situ tetapi kanak-kanak tetap bermain dengan jujur dan tidak menipu. Tingkah laku sesuai, kanak-kanak menunjukkan nilai kejujuran, tanggungjawab dan prinsip diri tanpa perlu disuruh atau dipantau. Hari ini saya akan membentangkan sedikit bahagian mengenai keberkesanan teori Lawrence Corbett dalam membentuk tingkah laku kanak-kanak di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Okey, isu yang pertama adalah membantu guru dalam memahami tahap pemikiran moral kanak-kanak tersebut. Teori Corbett ini sangat berkesan kerana ia menjelaskan bahawa kanak-kanak ini berfikir secara yang moral mengikut tahap perkembangan seseorang kanak-kanak. Ia bukannya serta-merta dalam memahami nilai betul ataupun salah seperti orang dewasa. Contohnya, kanak-kanak di tahap konvensional, ia membuat keputusan berdasarkan ganjaran dan juga hukuman. Jadi apabila guru itu memahami tahap ini, guru dia tidak akan terus marah ataupun hukum, tapi dia akan menggunakan arahan yang jelas dan pengukuhan positif untuk mengubah tingkah laku seseorang kanak-kanak tersebut. Dan di dalam teori ini, guru dapat menjangka kenapa kanak-kanak tersebut bertindak seperti itu dan apa strategi disiplin yang akan digunakan untuk ia lebih berkesan dan lebih selaras dengan tahap pemikiran mereka tersendiri. Terusnya adalah isi yang kedua, iaitu membantu guru dalam merancang intervensi moral mengikut umur kanak-kanak tersebut. Teori Corbett ini menekankan bahawa perkembangan moral ini berlaku secara berperingkat. Ini bermaksud kanak-kanak tersebut memerlukan pendekatan yang berbeza mengikut kemampuan cara mereka itu berfikir. Sebagai contoh, kanak-kanak ini lebih faham seperti ganjaran, ujian dan sebab akibat yang mudah. Tapi apabila mereka dimasuk kepada tahap yang konvensional, mereka mula memahami konsep peraturan, kerjasama dan juga menjaga hubungan. Dalam teori ini, ia berkesan kerana guru itu dapat menyediakan intervensi seperti drama, moral, permainan ataupun situasi yang membantukan mereka menaikkan tahap pemikiran moral terhadap kanak-kanak tersebut. Intervensi ini yang sepadan dengan tahap mereka, ia akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang lebih kepada konsisten dan juga positif. Dan isi yang terakhir ialah mewujudkan persekitaran bilik darjah yang harmoni. Apabila kanak-kanak itu memahami sebab wujudnya peraturan itu, mereka ini akan lebih mudah bekerjasama dalam bekerjasama dan juga menghormati rakan dan kurang terlibat dalam konflik yang akan terjadi. Teori ini juga berkesan dalam membantu guru menyelesaikan konflik secara moral. Contohnya melalui perbincangan dalam kumpulan yang kecil ataupun refleksi dan juga aktiviti roleplay. Dan apabila semua kanak-kanak ini berada dalam tahap pemikiran moral yang lebih matang, so bilik darjah ini akan menjadi lebih aman, teratur dan juga kondusif untuk pembelajaran tersebut. Secara kesimpulannya, teori Lawrence Corbett ini berkesan kerana ia membantu guru dalam memahami perkembangan moral kanak-kanak. Ia juga merancang intervensi yang sesuai dan juga menggalakkan pemikiran moral dan membentuk nilai yang jangka panjang dan mewujudkan suasana bilik darjah yang lebih harmoni. Dengan pemahaman teori ini, guru bukan hanya dapat mengawal tingkah laku kanak-kanak tersebut tetapi membina karakter moral kanak-kanak tersebut daripada awal lagi. Untuk kesimpulan, saya ingin merumuskan tentang teori perkembangan moral oleh Lawrence Corbett. Corbett menjelaskan bahawa perkembangan moral manusia berlaku secara bertahap mengikut kematangan kognitif. Pada peringkat awal, kanak-kanak memahami moral melalui hukuman dan ganjaran. Apabila semakin matang, mereka mula mematuhi peraturan dan norma sosial. Dan pada tahap tertinggi, individu membuat keputusan berdasarkan prinsip etika universal. Teori ini membantu guru untuk memahami tahap moral murid, merancang pengajaran yang sesuai serta menggalakkan murid untuk berfikir secara moral dan bukan sekadar mengikut arahan. Kesannya, nilai murni dapat dibentuk secara jangka panjang dan suasana kelas menjadi harmoni dan lebih beretika. Saya akan membentangkan bahagian refleksi dengan menyertakan soalan kuis untuk menguji kefahaman peserta mengenai teori Lawrence. Soalan pertama, peringkat pra-konvensional menekankan tingkah laku berdasarkan A. Prinsip keadilan diri, B. Hukuman dan ganjaran, C. Norma sosial. Jawapannya B. Hukuman dan ganjaran. Kerana peringkat pra-konvensional ialah tahap awal moral kanak-kanak. Pada tahap ini, murid membuat keputusan berdasarkan takut diukur dan ingin mendapatkan ganjaran, bukan kerana memahami apa yang betul dan salah. Soalan kedua, murid yang mematuhi peraturan tanpa pengawasan kerana ia tindakan betul terhadap tahap A. Pra-konvensional, B. konvensional, C. pasca konvensional. Jawapan C. Pasca konvensional. Kerana apabila murid mematuhi peraturan, walaupun tiada guru memerhati, ini menunjukkan dia sudah memahami nilai moral sejati. Ini sesuai dengan tahap pasca konvensional di mana murid bertindak berdasarkan prinsip sendiri, bukan arahan ataupun ganjaran. Soalan ketiga, seorang murid mencontoh dinding tetapi berhenti kerana takut dihukum.
Tahap moralnya ialah A. Pra-konvensional, B. konvensional, C. pasca konvensional. Jawapan A. Pra-konvensional kerana murid berhenti bercontek kerana takut cukup bukan kerana tahu perbatas salah. Ini tanda jelas peringkat pra-konvensional ialah moral berdasarkan akibat iaitu hukuman dan ganjaran.